Pak Ngah kita bawa durian. Apa lagi? Kita potong lah. Malam pula kita buat tahlil. Selepas habis tahlil, kita terus makan. Habis makan, kita orang terus keluar sebab uncle kita orang ada nak main game. Pilih benang, pilih tali. Game dia begini, kena pilih tali, nanti tarik and then dapat random hadiah. Habis je game, uncle kita dengan Pak Ngah kita main snooker pula. Kat sini ada macam-macam game korang boleh main kat sini. Tu dia macam ni arcade. Bila korang, bye-bye, jumpa esok pagi. Pagi-pagi tu budak belum bangun, so dewasa mandi dulu lah. Nampak dewasa je banyak kat situ. Sarapan pagi adalah lontong. Inilah suasana di homestay kami. Tengok hari ni sedap. Oh, minum koktel segar. Sini ada satu coffee bar, tapi ni kat kami punya. Petang kita main bakar-bakar pula. Baru lagi. Dap-dapnya. Dap-dap. Inilah suasana kami waktu makan-makan. Korang layan je lah. Untuk pula kita ada pertandingan karaoke. Lepas dah karaoke, kita mandi kolam pula malam-malam. Sejuk gila weh. Adik. So, kami dah balik. Bye.